Keduanya, saya ingin mengulas tentang insiden penamaan calon yang berlaku di Parlimen Shah Alam melibatkan calon Parlimen PAS di situ, Khalid Samad, yang kita semua tahu ramai orang bergelaran Khalid Gereja pada beliau. Insiden yang berlaku semalam itu menunjukkan betapa merendahnya nilai adab yang ada pada pemimpin sebegitu rupa. Soal mengutamakan sentimen pengikut, mengatasi adab-adab dalam memelihara proses penamaan calon yang akan membawa kepada proses pemilihan. Ini suatu bukti jelas yang menunjukkan betapa di kalangan pemimpin Pakatan Rakyat ini sekarang ini telah amat gersang nilai-nilai adab dan akal budi. Sekiranya ini akhlak yang ditunjukkan, budaya samsing, budaya merasakan mereka harus mengangkat kepentingan mereka mengatasi prosedural bernegara dan bermasyarakat, ini jelas menunjukkan rakyat tidak boleh sama sekali mengangkat pemimpin sedemikian. Kerana prinsip kita, Nabi SAW dalam proses nubuwah, kenabian baginda dan misi Islam, risalah Islam yang dibawa oleh baginda Rasul, Allah SWT memuji baginda Rasul dengan innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad punya akhlaknya amat agung. Dan Nabi SAW sendiri telah menyatakan berulang kali bahawa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, tidak aku diutuskan melainkan untuk memperbaiki akhlak manusia. Sekiranya akhlak dan adab ini tidak dapat dipertahankan dengan baik, mana mungkin seorang itu layak untuk diangkat menjadi seorang pemimpin. Justru atas perkara yang berlaku semalam telah jelas rakyat, masyarakat, pengundi Shah Alam wajib menolak Khalid Samad atau Khalid Gereja ini. Ikuti laporan terkini PRU13 di www.imrnetwork.my/tv. Sekian berita IMR.